Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan saya JAX Hazwan Izzat di channel Miska Production. So hari ni setelah sekian lama aku tak buat YouTube ni, hari ni aku rasa macam nak buat balik YouTube ni. Sebab sambil-sambil sebelum ni pun aku duk pergi travel luar ke apa ke, tak buat video, hanya duk fokus ke benda lain. Rugilah sebab YouTube ni, ini adalah platform utama aku dulu masa daripada tahun 2017. So hari ni perjalanan aku nak pergi ke KL, nak pergi ke Melaka. Lepas tu adalah beberapa tempat yang aku nak kena pergi. Aku tahu tadi lebih kurang pukul 1 lebih. Pukul 1 lebih gitulah. Pukul 1 lebih. Sekarang dah pukul 3-4 aku dah sampai dekat R&R Gua Musik. Okay. Ni adalah manager kita. Yang pentingnya dia pakai baju daripada JAX Store. Lagu mana pengalaman bila kena bawa kereta ni? Suka pengalaman tu. Suka? Dalam bahagia juga ada random yang buat kecil. Alhamdulillah. Bila lama kau tak buat YouTube ni, kau buat YouTube balik, kau nak bagi satu challenge untuk demo. Kalau demo berani, kau akan bagi RM100. Apa dia? Sahut ke tak sahut? Challenge tu challenge kan dah. Challenge tu senang saja. Kau nak demo pergi ke mana-mana counter yang ada dekat sini. Okey. Demo cari sore ya. Demo ajak dia I love you. Jangan. Jatuh martabak jatuh. Boleh lagi. Okey. Okey, sekarang ni kita pukul 3 lebih. Kita nak sambung balik perjalanan ke KL. Ni kita rehat-rehat dulu. So insya-Allah kita akan sampai dalam pukul berapa? Sebab demo yang buat kereta. Mungkin pukul 5 je sampai dah. Pukul 5? Pukul 5 pagi kita sampai dah. So kita tengoklah bila kita sampai sana pukul 5 pagi apa yang kita akan buat dulu sana. Aku pelik sikit. Memang R&R dekat Gua Musik ni dia akan ditutup pada pukul 3 pagi. Ataupun dah ditutup sepenuhnya. Kalau ditutup sepenuhnya, mungkin tak ada pekerja. Kita tanya mudah-mudah. Mari kita tanya. Aku nak pergi tanya. Aku nak pergi tanya. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Be, R&R Gua Musik ni memang dia akan tutup pukul 3 pagi. Dia tutup Ha. Yang cuci ya. Cuci. Lepas tu dia akan buka balik. Ada ke. Dia akan buka balik. Alhamdulillah. Salah dulu buat apa. Baik. R&R Gua Musik ni memang dia akan tutup sementara kemah-kemah, lepas tu dia akan buka balik. Nanti kita tersambung perjalanan kita, tengok apa yang akan terjadi. Kalau nak cari bakal suami, carilah super abang kita ni. Okey, super abang kita ni. Juru pukul 3 pagi nyapu lagi. Ni pukul 3 pagi ngemuk lagi. Bini dah? Bini dah? Bini. Oh, utuh bini abang. Utuh bini abang dapat orang super abang. Abang nikah berapa tahun dah? Umur 17 lagi. Okey, Be. Saya nak abang gentle sekali dari ni. Abang bagi satu kata-kata untuk bini abang. Kata-kata. Habis saya yang apa bila-bila. Saya dah okey abang, semoga jodoh berpanjangnya sampai bila-bila. Dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Bagus abang ni. Oh, dia bekerja. Tak semua orang lah dia kata boleh macam dia. Tapi apapun saya dah okey yang terbaik untuk abang tu. Kita jumpa pada next video. Assalamualaikum.